Inilah cerita malangnya bagi kita umat Islam yang sudah diperkotak-katikkan dan secara tidak langsung turut memain peranan bagi kepentingan Zionis, Israel dan kuasa Barat. Sepatutnya digunakan kesempatan perhimpunan tersebut berdoa sebanyak yang boleh kepada Allah Ta'ala, minta perlindungan bagi keselamatan rakyat Palestin yang berada di Gaza selamat dan mereka tidak terus menjadi mangsa kezaliman yang begitu sekali. Tetapi doa yang dikeluarkan ialah supaya UMNO dan BN hancur. Alasan Menteri Besar Kelantan yang mempertahankan doa tersebut dengan mengatakan bahawa UMNO tidak menyokong perjuangan Islam. Kalau alasannya UMNO tidak menyokong perjuangan Islam, saya nak tanya Menteri Besar Kelantan, Mursyidul Am Kelantan ni, PAS ni, Datuk Ni Aziz ni, bagaimana dengan sikap dan pendirian DAP yang menolak hukum hudud, yang menolak negara Islam? Kenapa tidak doa bagaimana Amiga yang menjadi penggerak kepada IFC? Bagaimana tidak ada doa supaya memperbetulkan, usahakan untuk dihancurkan, supaya mereka ni kembali ke jalan yang benar? Bukan saya tidak cadangkan supaya doa ini menghancurkan mereka ni, tidak. Tetapi sekurang-kurangnya PAS mendoa supaya diberi petunjuk kepada DAP supaya menerima pelaksanaan hukum hudud negara Islam. Doa agar Allah Ta'ala memberi hidayat dan beri petunjuk kepada Amiga yang mendukung apa yang dikatakan kesamarataan agama, iaitu kefahaman pluralisme. Dan juga sepatutnya dia mendoa supaya rakyat Malaysia menghindari dari orang kata mempromosi turut terlibat dengan budaya LGBT, yang kita tahu budaya-budaya ini amat bertentangan dengan naluri manusia dan ajaran Islam sendiri. Jadi doa-doa seperti ini tidak ada. Yang doanya ialah untuk kehancuran UMNO. Dia kata parti, tetapi UMNO ni adalah parti yang diwakili oleh orang Melayu yang beragama Islam juga, yang tidak patut dilakukan demikian. Kita orang Islam ni yang dituntut di ajar Allah SWT ialah supaya mendoa akan kesejahteraan. Malah orang yang salah, orang yang sesat pun didoa begitu, untuk kesedaran, bukan untuk dia hancur.